Banyak orang melaksanakan solat tetapi tidak mendapat apa-apa, melainkan dalam kerugian. Kenapa? Sebab tidak mengetahui hakikat diri yang sebenar-benar diri. Yang pertama, mengenal diri dahulu baru beramal. Diri siapa yang dikenal iaitu diri Allah, bukan diri kita yang kita kenal. Kerana kita tidak mempunyai diri. Jadi kita kenali diri Tuhan sebab kita tidak mempunyai diri. Jadi segala amalan kita sia-sia sebab tak kenal Tuhan. Jadi yang kita nak cari itu ialah wujud Tuhan, sifat Tuhan, asma' Tuhan, af'al Tuhan yang ada pada diri. Kita selalu sebut Allah, tapi apakah kita kenal Allah? Zat, sifat, asma', af'al ada pada diri. Kalau dicantum menjadi Allah. Zat itu rahsia, sifat itu nyawa, asma' itu hati, af'al itu tubuh. Sebenarnya kita dengan Allah ialah satu wujud, satu nyawa, satu rasa dan satu rahsia. Perlu diingatkan, bukan kita mengaku Allah, tapi kita ini zahir dan batin wujud kenyataan Allah. Kita ini asalnya tiada, kemudian diadakan, lepas tu ditiadakan. La mawjuda bihaqqi illallah. Maksudnya tidak ada yang sebenar-benar mawjud kecuali wujud Allah. Kesimpulannya, hamba bukan Allah tapi kenyataan Allah.